Ni orang kata dekat kawasan Prezin 17 ni, dia terowong laluan kenderaan. Yang kat atas tu mungkin tak siap lagi buat masa sekarang. Ni laluan tempat masuk dia. Dekat dengan Pang Sapuri Selasih di Prezin 17. Depan sikit daripada Pang Sapuri tu. Dia nampak. Dia nampak. Yang dekat atas tu tak siap lagi. Tapi boleh nampak jelas. Tak bukan lah. Aku dekat sini ni. Okey. Dah nampak Yang dekat atas tu mungkin tak siap begini. Dia macam terowong laluan lah. Tak tahu kat atas tu dia nak buat apa yang akan datang.